Saya Mim Alif Nak Manam. Saya Mim Alif WI Maui. Aku Mim Alif On Maun. Manap dan Maui. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ladies and gentlemen, together with the three of us, saya Mim Alif Nak Mana. Saya Mim Alif WI Maui. Dan aku Mim Alif Jid Maji. Mana Maul? Tukar. Pertukaran yang pertama. Ini pun mistik. Bersama-sama kami bertiga di dalam podcast Manap dan Maui. Majid Majid. Cikgu Majid. Episod hari ini dibawakan khas untuk anda oleh Tok One's Beverage. Tak cakap. Biar cakap sendiri. Cakap sendiri. Mana boleh. Dan untuk mendapatkan perincian lebih lanjut ataupun nak order boleh lusuri laman IG mereka. Ataupun nak call bukan Tak boleh call. Itu Dan salah. Di Tok One _ Beverage. Apa nama tagline, Jid? Sedap to the moon. Sedap to the moon. Kita kembali ke episod kedua bersama Helda Hidayat. Hai. Dan juga pada episod pertama tadi kita dah dengarkan perjalanan ini. Perjalanan yang Itu balik kampung. Tu belum lagi. Ada kelakar-kelakar. Ada juga nangis-nangis. Ada juga sampai yang Nyanyi tadi hati. Mak On dah terimagine yang lesi-lesi semua kan. Betul. Tapi kita ended off the first episode. Dia jangan nanti hilang pergi toilet. Tak tahu pergi toilet. So dalam episod pertama tadi kita telah pun akhiri dengan that Helda bercerita di mana Helda dalam kapal terbang. Yeah. Tak tahu orang sebelah solat apa. Malu bertanya sesat jalan, rugi kau tanya orang. Solat apa tu, orang tu ajar and everything. Betul. Kenapa, do you think that kalau Helda 15 tahun dulu, will you have the courage to bring yourself down and to tanya orang macam gitu? Okay. Helda punya orang ni bangsa kalau I tak tahu something, I will ask. Tapi I won't ask orang normal. I will ask my closest friends. Orang yang terdekat. Because I know that my closest friend won't judge me. Okay. We you know, listen but we don't judge. Macam itu. macam itulah. Something like that lah. Oh, We ya. listen but we don't judge. Oh ya, betul. So kalau kita sesat jalan, kita nak kena tanya orang pun, kita nak kena rendahkan diri. Betul. So daripada situlah kita punya what do you call it, rasa kerdilnya you. Humble. Humility. The humility. Yeah, humility, that's the word. I think Dia macam Singapura lah. apa tu humility lain. Itu lain. Jangan nampakkan sangat kurang bijaknya tu. I think humility. Baru start 2025 you simpan sikit. Humility tu is part of kita punya penghijrahan. Yes, betul. Sebab kita tak boleh ada dalam kepala otak yang kita tahu everything. We know that we do not know everything. Yes, If you know what I mean lah. Yeah. Okay. So dalam perjalanan kapal terbang, ada apa-apa tak macam experience macam dalam the feeling still surreal lah Yes. Hantukan tu dah ada that I am going sekarang flight is from Singapore to Doha and then Doha to Jeddah. Bila dah sampai situ kan, dalam airplane tu menangis melalak-lalak, ya Allah yang Tuhanku, ni terima kasih lah. Dia punya kesyukuran is there. I keep thanking God dalam plane tu, walaupun tengah berzikir, penenang hati, because I have anxiety. Dia punya peluh sejuk, dia punya tangan berpeluh. Dalam airplane tu ramai orang, and then you know, Ekonomi ekonomi. kita ni badan comel-comel. Comel-comel. Badan premium Badan premium, tapi nak kena terpaksa squeeze juga. Kecil. 9 jam macam ni Diam je kan. Tak boleh cakap apa-apa. Sebelah siapa? Sebelah orang besar juga. Jadi terimalah hakikatnya. Members My godfather. Okay, alright. Yes. Okay. So dia pun cute juga. Jadi dia duduk sebelah. Jadi I tak nak lemaskan dia. So immediately I cakap dengan flight steward tu, I cakap dengan dia, my father likes to go to the bathroom and sometimes I sleep like a log. So is there any space that you can transfer me? So he was nice enough. Dia pun faham lah. Dia pun faham. Dia kata okay, once the door is locked, I will push you to another seat. So I cakap dengan dia, okay, Alhamdulillah. Alhamdulillah. And then he pushed me to the seat betul-betul depan toilet. Okay. But that seat tengah-tengah kosong. So Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Kira boleh buka kepak sikit Boleh lah. buka kepak. Makan table sebelah. Pasal bila buka table tu kena perut. Faham. Ini struggles orang-orang gemuk tau. Yes. Sama. Kau tak faham je. Kau tak faham ni. Tak lama lagi kau akan faham. Tak lama lagi kau akan Itu faham. benda dia kalau buka dia Tak full. Dia tak full. Pasal I akan orang Jawa kata meluber. Yes. Tak, aku tak nak tunjukkan aku riak sangat ni. Relax Muhammad. Ben nak kena beli extension tak? I nak kena extension. Betul. Sama faham. Tak, aku belum dapat. Aku tak. I tu kata Belum cukup gemuk. kata nak kena pakai extenders. Tapi SQ and Emirates tak payah. Oh soal I have no idea. Dia premium lain sikit lah. Belt kapal terbang tu. Nak kena pakai extenders. Pakai extender? Yes, saya. For Surprise. me aku kena Serious pakai ah? extender. Yes. Betul. Tak, dia ni aku serius tak tahu. Ada. Yeah, Dia ada extender you je. tahu tak bila diorang masuk kapal, diorang buat demonstration tu, benda tu lah dia akan kasih kau depan orang ramai. Ambil kau gemuk, kau pakai. Kira lagi ambil itu benda kuning. Jadi kalau berjauh kau boleh nampak tu benda tu. Yes. Jadi kalau orang tu pas kat kau, mana tu? Oh ni roh gemuk. Lebih seorang gemuk tu tengah duduk kat seat 36J. Macam itu. Ni kau punya mok. Malu Pasal tau. kalau this always happen kalau aku naik budget airline. Dia selalu gitulah budget airline. Tapi dengan aku bila time tu aku naik ekonomi, most of them tak payah, tak perlu. Tapi kalau let's say kalau yang budget airline dia punya seat belt tu, dia takkan sampai kat ujung tu, tak boleh sampai. Jadi kau nak kena pakai this extender, dia satu masuk, lepas satu masuk. Dia macam kabel ni lah. Dia sambung Kau tak menyambung. mau cakap kabel. Janganlah kabel gitu, ni lah. dosa. Kecil perut dia nanti. Tak. Maksud aku kabel ni. Betul. Ini real life struggle. Bila kau nak makan, itu benda takkan jatuh kat, dia jatuh dia rest kat perut kau. Itu lah. Jadi kau literally kena makan tatang lah. Gitu. Ataupun makan sebelah table. Sedih. Bila tengok orang sebelah, dia orang boleh makan dengan apa? Dengan tenangnya. Dengan tenangnya. Kita struggle. Nasib baik sebelah tak ada. So buka lah meja sebelah. Tapi satunya pasal jadi badan besar ni, orang gemuk ni, kalau makan makanan jatuh kat perut, dia tak jatuh kat floor. Jadi boleh ambil, dia reuse. Ni episod pasal umrah, bukan pasal gemuk. Tak ada perangai. Ni real life apa? Bukan curhat kita. Bukan. Dia real life aku. Jadi bila jatuh kat perut, dia ambil kat perut tu makan balik. 5 second rule. Dia tak jatuh kat floor. Jadi lebih je 10 second. Helda, macam mana perasaan Fandi solat dalam kapal terbang? Janggal. Because I've never done it before. Tak pernah buat. I always see orang solat kat dalam kenderaan. So when you have to do it yourself, you rasa macam you realize Islam is not difficult. Islam is not difficult. Yang buat difficult kau. Masya-Allah. Betul. Betul mudah. Kalau boleh ambil wuduk dalam airplane, gunakan spray bottle. Without you, kita nak ambil wuduk 3 kali, tapi sunnahnya 1. Okay. So nak cuci anggota 3 kali, ni 3 kali, tapi sunnahnya 1. So kalau you pakai spray bottle, you buat sekali pun boleh. You know. So a lot of things that you learn. Lagi kita ni yang cute, kalau pakai stokin ke apa kan, nak angkat kaki seksa. Nak angkat kaki seksa, nak lipat benda tu tak boleh lipat. Dia macam out of reach tau. Jadi kau spray, kau tunduk, kau spray, lepas tu kau tap je lah. Tap je. By the time bila kau naik, kau dah macam gitu tau. Pasal dah terlipat tau, kau punya lungs dah lipat Jadi kau naik macam Ni cerita gemuk lagi keluar. Cerita gemuk lagi keluar. Aku boleh relate. Antara apa tau? Antara gitu atau tiba-tiba blood rush. Pasal dah tunduk lama sangat. Betul. Bila kau bangun, blood rush. Ambil kau pening. Jid, kau ketawa Jid. Tak ada, aku rasa jahat pula tiba-tiba. Yes. So bila you ambil wuduk kat dalam airplane gunakan spray, you can actually spray your stokin. Which is fine. Just syarat dia. It's not difficult. Islam is not difficult. Yang buat susah selalu kaum Melayu, diri kau sendiri. Betul. Yang buat susah selalu kaum Melayu. Kaum Melayu yang buat susah. Nasib baik kita Jawa Nasib baik aku Italian. Sorry, I Javanese Indian The Jindian. Jindian. Wah, dia benar jin. So bila dah sampai mikot tu, bila pilot dah announce untuk jatuh niat tu, dia punya derau dia dia punya derau, air mata bertakung, rasa nervous you know that your anxiety, and I'm worried if I'm going to go there dengan anxiety. I may be a performer, tapi to be surrounded by too many people, aku rimas. And then when I go to the airport, everybody pakai yang seragam, and then you realise that
that could be your last baju, and that is your last baju, you know. So you just have to do it lah, you know. Buat je lah apa yang patut, you know. It's the minimal requirement of what you are needed to do. So you buat lah. Bila dah macam gitu kan, dia punya nervous, tangan berpeluh, air mata bertakung, nak menangis. Aku nak tahu siapa ni, nak ngadu dengan orang semua duduk jauh. I'm right behind. So I tell myself, aku serahkan diri aku pada Engkau Allah. Aku serahkan. I know that you will take very good care of me. I neglect you all my life, and at 47, I'm trying to be a better person for you and for myself. So kau jagalah aku, kau peliharalah aku sepanjang jalan ni. Take good care of me. Pemudahkan segala urusan. Macam-macam doa, whatever surah that you know, that you can remember dalam keadaan panik tu you just keep reciting. And ni je lah satu yang zikir penenang hati. And I keep saying that in my head because I keep repeating and I keep zikir pasal dia seram tau ni. Dia dah announce, kau dah macam huru-hara, you know, and the feeling is dah bercampur bau lah, and then you berzikir je lah. And all I can do is, all I can think is, you know, aku serahkan pada Engkau, I know you will take care of me, peliharalah aku sebaiknya. Gitulah. So setibanya bila dah macam gitu, dah sampai ke Jeddah. Jeddah. And then we were rushing lari sana lari sini dengan bag apa semua Bag colour apa? Bag colour pink. Pink. Mesti. Dia nak kena ada a touch. Mesti nak. No, I wouldn't say a touch of is. It has to fit my personality. Correct, your character. Yes, character. My personality. It has to fit. Yeah, correct. The rose gold. So bila nampak macam Ini pun nanti orang kecam juga tau ni. tak Kata kisah. nak berubah. Apa masih pink juga? tak kisahlah. Allah tak nampak colour. Yang nampak colour kau. Shazam. So rose gold, bag yang besar. My big luggage is pink and purple. Ui. Barbie saya colour. Yes, because senang nak to identify. Because orang ni colour tu dah. Yes, because semua orang akan berwarna hijau, berwarna hitam. And then you know that if somebody decide to rompak and take away your bag, walaupun tak ada benda kat dalam, you know that that's your bag. And I cannot be loud. Aku tak boleh 14 hari duduk kat sana. Aku tak macam kau baik ke tak boleh. Tak boleh. I tanam dia dalam lagi. So it was, and when I talk also like sekarang macam mana? So it has to go into that. Suara jantan Suara Jalaluddin Hassan siul. Yeah, saksikan saya. Bergetar tulang rusuk ai. Ya ke? Wait, tapi kalau orang yang rompak beg kau dah, kira untung. Suara dalam semua baru tu. Suara dalam semua baru. Betul. Dia boleh pump tu. Baru ni. Baru. Bau daun ni. Okay. So sampai Jeddah. Ya. The hero pikuk keadaan kat sana dengan knowing the fact that dah pantang ihram. Yes. Dah tak boleh buat tu, tak boleh buat ni. Yes. What's going through your mind at that point of time? Macam reality ni, aku dah sampai Arab ni, dah sampai Saudi ni. Okay, the moment I touch down, bila dah keluar, I had no feeling. Okay, I faham. had no Kosong. feelings. Empty. It was empty. Okay. Nothing, zero. Sekarang aku nak kena jalan jauh. Dalam hati tau ni. Tercari-cari tak? Macam Mana ni nak pergi sekarang? Aku nak kena jalan no, jauh. what I meant is that why mana perasaan ni? Yes. Mana perasaan ni? So bila Yes. sampai tu, it was numb. Okay. Perasaan tu numb. I felt nothing. Tak ada perasaan macam gairah, tak ada perasaan tu, tak ada perasaan ni. Risau tak? And I ask myself, kat dalam print aku lalak ni, menangis ni. Ya Allah, ya Tuhanku, kau jagalah, peliharalah aku. Tapi bila aku dah touch down, there was no feeling. Mana ni perasaan? But I didn't question, because I know that probably this is the journey that I have to go through. Okay. This is something that I have to go through. Ni Allah nak tunjukkan. That I, you know, kau akan rasa macam gini. Aku nak tengok macam mana. This is also a mini test for you.
So there was no feeling, nothing. Naik bas, tak ada perasaan, tak ada, nothing, zero. Naik bas, aku tidur macam kerbau begini, ngomong-ngomong, duduk seorang kan, lagi dengan aircon tak lekat muka, dah gemuk kan. Walaupun sejuk di luar, it was 28 degrees. Yes. Tapi perasaan tu tak ada. There was nothing. Tengok luar, it was dark. I think it was selepas nak dekat maghrib or something. It was maghrib and then nak going to Isyak. Okay. So it was dark and then I could see nothing. Aku tak nampak tanda-tanda hijau. Bukit-bukit yang warna hijau yang sepatutnya brown tapi dah nampak hijau. Hint. Ni semua kesedaran tau Tanda-tanda. Kesedaran So I do not see because gelap kan. So masuk dalam bas, tidur membuta, bangun dah sampai hotel. Nak jalan pula. Dalam hati sumpah seranah. But then I tell myself, aku dah kat tanah suci, control everything. So dia macam astagfirullahalazim. Dia ni suruh pergi sini, dia ni suruh jalan sana. Mana orang ni hilang, pusing kat sini. Jadi Ada jemaah hilang ke? ada jugalah. Macam mana perasaan kau bila kau dapat dengar gitu? It's dugaan also lah. Dugaan. So tu I tak nak buka aib orang lah. So biarlah tu I simpan sampai mati. But bila pagi ni biarlah cerita I je yang I kemukakan. Biar cerita I je yang I kemukakan. So bila sampai dah tolak beg gitu gini, masuk hotel, aku tak faham hotel kat sana lobby is on the second floor. The hotel lobby is on the second floor. Lepas tu duduk kat situ, kelpek, duduk and then dah melekit tau, because the last time that you showered was 16 hours ago, and then when you go up on that airplane, the pressure and everything dah rasa mula melekit. Walaupun sejuk. Dah rasa melekit, dah rasa tu, dah rasa ni. And then tunggu nak check in, because it's a group check in, diorang nak ambil key card, duduk, lepas tu pusing, ada air zam-zam, minum air zam-zam. Ada kurma, makan kurma. Lepas tu duduk, termenung. Aku penatnya, ya Allah. But when before I go, my brother-in-law dah told me that, okay, kita akan sampai dan buat umrah dulu. So when I actually do my research and I thought about it, biar penat sekali arung, one time, you've done what you're supposed to do, the next day, probably you can have a bit more relax. That's what I thought. So bila That's where you're wrong. That's when I'm wrong, correct. So bila dah check in, dah dapat key card, dah apa, okay lah, nak cuci cipap lah. Masuk dalam, you need to freshen up yourself, Bukan ke kau tinggal kat Singapore ke? Perkataan tu tak perlu, but it's for comedy sake lah. So for comedy sake. So bila masuk dalam hotel tu dah check in, you throw in your luggage, ikat rambut, dah tak boleh ikat rambut, dah tak boleh pegang, tak boleh apa. You know that kalau rambut gugur kau kena bayar dam, and it's not cheap. And you don't have you don't bring a lot, so you have to adhere to whatever that is required lah. Kali dah masuk toilet, you geledah bag, then you realise sabun aku tinggalkan kat airport Doha. Sekarang macam mana aku nak cuci cepat ni? Okay, that means dah tak boleh kan? Dah tak boleh kan? I cakap, okay, never mind. Kita just carry on, just push forward. So bila dorang pun message, siapa yang nak makan boleh makan dulu, minum air, ambil wuduk lagi, jumpa kat bawah pukul 8, pukul 9 gitu. So I said okay. So dah duduk, dah relax, dah terbongkang kan. Nak minum kopi ke tak nak minum kopi, dia punya contemplation, dia punya perasaan tu masih tak ada nervous, tak ada apa tau. Kosong tau ni, perasaan ni kosong tau. Bear in mind ni dah dalam pantang kan? Dalam pantang okay, ni okay. Kosong tau. Okay, jumpa kat bawah, dah turun dengan kerusi lipat I bought the telescope punya kerusi for me to solat, yang tarik tu which I buy from Singapore. Yes. So bila dah bawa tu, dah bekalkan tu dengan plastik drawstring bag for you to keep your slippers and all of that. So I cakap okay lah, dah sampai lah ni, betul lah. So duduk jalan, dah berkumpul, ramai-ramai dah berkumpul. Okay, semua dah bersedia. Okay, kita ada formation that we want to do. Dia macam main rugby orang yang sakit, yang kurang sihat will set the pace. Kita macam wolf pack. Okay, so yang sakit will set the pace, jadi orang yang kuat dan jalan laju
paling belakang. Yes. Oh, okay. So kita ada that square macam main football lah. The Wolfpack yang sakit, yang jaga kat belakang, satu orang pegawai, lagi satu orang pegawai kat depan. So somebody is always looking forward. So we keep that. So bila dah masuk dekat Masjidil Haram tu kan, dah masuk dalam masjid tu kan, still masih tak ada perasaan tau. Masih tak ada perasaan, macam tak ada rasa apa-apa pun. It was zero. It was zero. So dah buka selipar, masuk dalam bag dengan gondol gini. Okay, jalan sini. Okay, turun. Sini. Masuk kat sini, turun bawah. Bila dah jalan, bila masuk pintu gerbang, itulah when I saw the first glimpse of the Kaabah, kiswah kat tepi tu flapping and then you just tell yourself like, Masya Allah, I am here. I am finally here. And then immediately bila kita ada buku rukun where you follow, kalau nampak Kaabah nak kena baca ni, nak kena baca tu, ke laut sesungguhnya, because you are so mesmerized by this. It is this majestic thing right in front of you. Kau masuk, kau beri salam, and that's when everything flows. Everything yang kau dah sampai Jeddah ni, dalam airplane ni, dah tak ada perasaan ni, tiba-tiba dia datang ambil kau, gedebuk, and then you feel, and then you start to cry. And nangis dia tersedu-sedu, mendapat keinsafan dan kesedaran that you are that small, and you're looking at this majestic thing that we are praying to him, and then pegawai cakap, okay, gini, jatuhkan niat, beri salam, and this and that. Tawaf, kita mula tawaf. So mula tawaf, pasal ramai sangat orang. We went in December, beginning of December, 13 gitu. Masya Allah, dia punya ramai tu So bila you jalan, bila after you beri salam, the first green line tu, and then green light, and then because kat sini dah tak nampak, orang berpusu-pusu ni, so kena tengoklah sebelah kanan nampak green light. Okay, that's your starting point with my tasbih yang ada 7 tu mak angkat I lagi satu buatkan untuk I, so bacalah satu, you zikir, but then you are in awe. Kau just terpegun, walaupun dalam hati zikir, but you are not saying out loud, and you just zikir, Ya Allah, I'm here, Ya Allah, thank you, I'm here, Ya Allah, terima kasih, aku kat sini tau, aku kat sini, thank you, I'm here in your house, thank you for inviting me. Zikir. Bila kau pusing, semua orang hilang. Where is that formation? Nobody knows. Hilang ni. I thought that my anxiety will kick in. Pasal orang berpusu-pusu, orang siku kau, orang tolak kau, and your pace of walking and the pace of the person that is walking next to you is not the same. Left, right, center, front, back. So diorang akan tolak, diorang akan tonyo, diorang akan hapa, diorang akan pijak. Diorang tak peduli, because why? They are there to ibadah, and if you are not moving as fast as them, you better get out of the way. That was what is in my head. So what I do, makin lama kelamaan, I move to the outermost paling ujung sekali, because that is the slowest pace. Jalan yang paling jauh dan paling slow. So paling kat luar tu lah, tapi dengan officer dia, Haji, Hajar, mana jadi kau tak tahu siapa dia panggil tau. Dengan kau terpinga pinga, Haji, Hajar, semua kau pusing. Kita ni Singaporean Kalau orang kata semua pusing apa, bukan whether it's you or not, semua akan pusing. So it's like that. So bila dah jalan tu, you berzikir, and then you just continue zikir, Ya Allah, terima kasih, and how grateful and how thankful you are at that point of time that you are there, and you cannot take your eyes away. When you look in front of you, I had the glimpse, and a thought went through my head. A thought went through my head. Nanti kat Padang Mahsyar macam gini, but it will be a million more. It will be a million more.
And everybody will be walking aimlessly because you don't know where you're going to. Tapi yang ini, we are going in one direction, in a circle, 7 round. But that is the glimpse that I get in my head. Ya Allah, takutnya aku. I'm scared. You know, it's and even when I thought of that, my anxiety didn't come. Pasal anxiety, aku pun takut dengan Allah. You know, but you catch a glimpse of what it's like in Padang Mahsyar dengan orang lalu lalang, ramai. Don't know where you're going to. You know, you're just moving forward. You're just following everybody. But now, you're doing your ibadah, umrah. You're going around in circles, and you know, you minta apa yang you nak. Macam-macam doa. Kau minta apa yang kau nak minta. You know, you ask and you do all kinds, whatever your surah, whatever zikir that you can remember at that point in time, because you're just mesmerized by the beauty of this. And then you see a lot of people with different characters. You see different people. Orang ada sibuk going this direction, and then you have 2-3 orang going in the opposite direction, and then hati berdecit dah dosa kan. Astaghfirullahalazim. So most of the time bila buat tawaf tu, I just close my eyes. I close my eyes because I've heard stories. I don't want to see benda-benda yang tak perlu. So most of the time I'm just closing my eyes, and then tiba-tiba bila buka mata di round yang ke-4 ke-5, dekat tapak kaki yang color gold tu, and then I get to hold and beri salam, and then you tell yourself, okay, we have a few more rounds. I'm gonna continue. And then as you move along, you go deeper and deeper and closer to the Kaabah. Tapi manusia sangat ramai. Dorang tolak, dorang tak peduli. I know orang Turkish, orang Azerbaijan, they look like Turkish tapi mata dorang sepet. Okay? Ya, betul. And dorang siku kau, dorang tonyo kepala kau. Kita kira kecil sah kat sana. Yes. And these people are smaller than me, and yet they are so strong. Dorang lagau tau. Macam main rugby. And then bila orang langgar tu macam badan kau macam gitu, dan astagfirullahalazim. Jangan berdecit dalam hati ni nak maki ke apa. Astagfirullahalazim. Close your eyes and walk. Close your eyes and walk. Then when I look down, okay, I have one more to go. Bila tengok tasbih tu, I have one more to go. So that last round, macam-macam lah aku complain. And Komplain pada siapa? ada Allah. I complain, kau tengoklah umat kau, aku tak nak sebut nama, dia buat aku gini, dia luka ke hati aku. You know, tapi aku berterima kasih. Maybe because of this person, I am here with you, and aku tak nak balasan apa-apa lah daripada kau terhadap dia. I just want you to take away all these people away from my life. I don't want to deal with them. I don't want them to be calling me and messaging me and all of that. Aku nak engkau jauhkan orang-orang macam gini. I want all the good people in my life, people who will make me a better person. This is my last round, People who will make me a better person, who will make me change and be closer to you. People who will push me and push all the boundaries and things that I never imagined that I will do. And you keep pushing and you keep pushing and you keep walking, and then suddenly bila yang round yang ke-7 tu dah habis tu, pusing, Masya Allah, everybody is in the corner. Habis. Selesai. Everybody is in the corner waiting. Okay, pegawai, mari sini, kat sini. So kita lari ke jalan cepat-cepat lah, tak lari budak gemuk kan. So, brisk walk. Okay, brisk walk. So kita pun jalan keluar from the tempat tawaf tu kan. Okay, salat sunat. Muka kau jam. Salat sunat apa? Jam. Pusing kanan kiri. Tapi aku nak niat apa ni? Takkan nak kosong-kosong. Niat apa? Pusing. Gawai. Cuit. Bang. Niat dia apa? Oh, niat dia gini. Okay, thank you Dia tengok, dia senyum. He didn't judge. Just smile. Okay. So buka teleskop punya tu. Solat. Whatever that you want to do, kau solat lah. Sunat
Berapa banyak kau nak buat. Solat lah, kau nak zikir, duduk kat situ bersila. Kau complain lah macam-macam. Macam-macam. You know, you're talking to God. You're talking to Allah. He's there with you. But every question yang you tanya, He will reply through your heart. You know that ada jawapan kat dalam hati ni. Itulah jawapan dia. Itulah jawapan dia yang dia berikan. So solatlah sunat sebanyak-banyak yang you boleh. And orang sampai cakap, marilah ambil gambar depan Kaabah. Telefon dah macam gini kan. Marilah ambil gambar depan Kaabah. You know, you just post, kita ambil gambar. Cakap, it's okay. I just want to look at this thing. I just want to look at the Kaabah. This beautiful thing. I just want to look at it. I want to admire. I want to look. Biarlah kenangan ni dalam kepala otak aku. Let me just look at it. I have pictures. Somebody ambilkan bila I buat tawaf sunat on the last day of Mekah kat situ. Tapi itu pun ditanya, nak ambil gambar tak? Okay lah, you ambilkan lah. Kalau tidak, I won't take. I won't take. Because I'm just in awe looking at this beautiful Kaabah, you know, I'm just looking and I keep complaining. Aku complain je lah. Apa yang kat dalam kepala otak ni, apa yang dalam hati ni aku complain. Gini. Ya Allah, itu aku, I want to be a better person. Dekatkan diri aku dengan kau. I want to be a better person. Macam-macam. All the good things that every other person wants, I ask. Yeah. And then, bila dah habis gitu kan, bila kata, okay, 15 minutes is up, let's go sa'i. Okay. Dia dah jalan, tiba-tiba berpecah. So grup yang ini ke sana, grup ni yang ke sini, tiba-tiba kita berpecah. So kita tunggu kat situ dekat basement. I think it was basement yang ada sejadah, ada kerusi semua kat situ kan. Sorry, tak maaf, tersedawa pula. Ada kerusi kat situ, semua kita duduk kat situ berzikir while waiting for the rest. 20 minutes pass, 30 minutes pass itu. Lepas tu ustaz tu pun cakap, saya rasa diorang semua dah pergilah. Jadi tinggal kita je. So marilah kita berangkat. So pergi sa'i. Pergi sa'i dah pergi Safa Marwah tu kan. So ustaz bawa kita ke level 3. Level 3, okay. Level 3 dia kata kita semua penguin happy feet dalam bangsa macam gini-gini kan. Tak ramai sangat lah. Lagipun flat. Correct. Kita yang penguin semua pergi level 3 is easier, flat, tak ramai orang, tak ada belanggar, tak ada apa, and it's air condition. Tak ada Azerbaijan dengan tak ada. Tak ada. Diorang tak ada Turkish semua. Sebab level 1 is literally you have to walk the up and down the slope. Oh, okay. Because Safa Marwah is antara dua, is a valley between gunung Bukit Safa dengan Bukit Marwah. Correct. So level 1 you literally have to go up and down the slope. Itu yang paling challenging. Paling challenging. Lepas tu yang level yang 2 is sama, slightly the same, cuma ramai orang. So bila you naik to level 3 orang dia kurang. Okay. So bila kita dah mula berjalan, yang apa yang ada tu kan, with whoever that is left, yang lain semua dah berpisah kan, kita tak tahu kat mana. So bila kita start jalan, okay, kita bermulanya di sini, ustaz cakap. Okay lah, kita pun jalan. Kita jalan, bila kau pusing, tiba-tiba orang tak ada. So you're alone. You're alone all over again. Dia punya nervous lebih seram. Tapi I just tell myself, I'm here to do my ibadah. I'm just going to walk. Tapi dia punya berimpit-rimpit tak macam tawaf kan? Tak macam tawaf. Lengang lah. Tak ada rasa macam ada orang nak tolak, ada orang nak tonyo. Dia punya jalan macam daripada stadium jalan kaki pergi MRT station lepas tengok bola gitu. Yes. If you can imagine something like that. Stadium, you talking about stadium Kalau stadium pergi MRT. Tak ramai tapi tak sampai macam berasak-rasak gitu. Tak bergasak-gasak, bukan berasak lagi, bergasak. So bila dah sampai kat situ kan, ustaz pun cakap okay, kat sini mulalah niatnya dan jalan. So bila jalan maybe because I'm special in ways that I can what is that word? Tiba-tiba lupa maksud. An empath, where I can, bila orang relate me a story, I can actually feel that person punya empathize and the feeling tau. So the moment you buat sa'i tu, the moment you jalan, tiba-tiba I was breathless.
and then cemas. I felt desperate. Tapi tak tahu apa. But it's just a feeling that I have. And then when you're walking and then jalan pun nangis tau ni. Bila dah jalan, saat itu I started crying and then I could feel how Hajah felt exasperated looking for air for the child. And then there was this green light spot that we have to jalan-jalan, lari-lari anak. Yeah. And the more the feeling is overwhelmed. And then here I am crying. Menitis tau air mata. I'm just crying. I could feel dia punya desperation of seorang ibu nak mencari anak ni. Anak dia dah kehausan ni. That feel that I have, you know. Then I just keep walking and I keep pushing myself. Bila dah turun naik tu, and then masih walaupun yang kelima dan keenam, I'm still crying. Kaki dah sakit. Like, okay, you know what? Ada orang bawa wheelchair, maybe I should just hop on it. Tapi alhamdulillahnya, I did not bring my money. Tertinggal kat dalam bag. So I keep telling myself, tak apa, kita rasa kenikmatannya. Wow. Rasa kenikmatannya. Macam kita puasa the first day, nikmat dia bila kita minum kopi dan isap rokok, nikmat dia. Yes. Bila the first puff tu dia punya pening, dia kenikmatan. We waited the whole day for this. Mungkin dia punya example tu kurang perfect lah, tapi kita boleh relate apa? Aku boleh relate macam apa tau. Kau intermittent fasting tapi kau terlebih jam, lepas tu kau macam instant tu macam sedap. First meal kau kan. First meal aku Yes. babi. So dia punya, I keep telling myself, ada kenikmatan at the end of this. Yes. You can do this, just one more. Push yourself. Kaki baik-baik gini jadi gini tau. Kembang tapi tetap jalan, tetap gigih. Tetap. Kadang-kadang dah melekit-lekit ni peluh kan. Tetap gigih. Jalan juga. Jalan. I push myself and then mana nak terkencing, mana nak tu. I tell myself that if I'm gonna drink air zam-zam, which is readily available, nanti aku takut aku terkencing. So, haus tak, bibir kering tak, tekak kering tak, jalan. Itulah nikmat dia. Nikmat kat situ. And I keep pushing. Makin aku nak habis dekat penghujung tu, makin nangis tau. Push. Sampai habis saja. Then everybody else was there. And my brother-in-law, abang ni tanya, so ni sekarang dah habis, nak tahlul ke, nak syabu tak? I cakap I buat yang syarat lah, tak payah pergi kedai. So kat tepi tu juga dia pinjam gunting, tak tahu wallahualam dari mana. Aku pun tarik ini, krak. Betul ni nak potong 1 ke 2 ke 3 ke macam mana ni? Potong aja. So whatever yang terkeluar tu kan, tarik tu dia potong. Okay nah, pegang. So dah batalkan umrah kan. And then when you look at it, you say Masya Allah, I did it lah. Alhamdulillah. I did it. Alhamdulillah. Nangis lagi. Wow. Nangis lagi. It's a very cleansing journey. Nangis. Orang kata air mata tu menghapuskan segalanya. Betul. Whatever feel, hatred, love, iri hati, gugurkanlah. Cry. Penat pun hilang Penat pun hilang. Walaupun masih penat lagi. Penat pun hilang. Tak ada perasaan tu, tak ada perasaan ni, nothing. Tapi the moment kau dah keluar and then you realise that the exit is jauh. Nak kena patah balik jauh dok. Dengan rambut kat tangan ni pusing kanan kiri. Tapi rambut tu sebenarnya buat apa? Talol lah. Kena dah potong buat apa? Boleh buang lah. Dah boleh buang lah. Tapi kau tengah cari tempat nak buang. mana nak buang. Singaporean. Kita Singaporean. dustbin juga lah. Dustbin juga. Takut kat depan ada NEA ke apa Kau kena tangkap fine 300. Dia baru kasihnya. Mana tahu dia ikut. Wah, sampai sana Dia punya, kita dah ditanamkan ni Betul. don't litter. So pegang ni rambut pusing. Hamba Allah ni, Assalamualaikum. Aku tengok dia, Waalaikumsalam brother. You can throw here. Oh, okay lah. Budak Bangla. Aku pun buang, macam selawat buang. Okay. Dia pun continue sapu. Dan dia jalan. So I walk away. Bila tengok, jauhnya aku nak jalan. Jauh. Subhanallah. Nikmat jalan. Sampai Penguin lah jalan.
Terkeput-keput lah. Kepot-kepot, mana nak isap rokok, dia punya nak minum air, mana nak terkujil, perasaan yang bercampur aduk lah. Macam-macam kat situ. So bila dah sampai kat luar tu, I didn't Mana nak maki Azerbaijan tadi. macam-macam. Tak boleh maki. Tak boleh maki, pun. tak boleh maki. Tak boleh maki. Diam je. Tanah haram. So tak boleh maki. Tak ada diam nampak je. pantang. Tak boleh masuk kat tanah haram. Jangan. Tak boleh. Nanti kau kena tonyong pula. Jangan. Balik mulut sengit gini je. Jangan. Tak kisah. Kita biar orang buat kita jangan buat Kau orang. ketok kepala awak sabar. So dah gitu kan. So that was the first day of Umrah. Balik bangsa melikar lah. Dah mandi, dah boleh mandi dengan sabun kan. Kaki. Air panas aku diri je kat dalam shower biar terbakar, because the nikmat is there. Kenikmatan. And you know that you have accomplished this. And a lot of people who gave up halfway and take the wheelchair, alhamdulillah, you get to walk. Nikmat dia. I'm still at that word, dia punya kenikmatan after you have complete something, you feel so damn good about yourself. Ini macam lifetime achievement lah. Yes. Yeah. So bila dah dapat tu kan, dah mandi, dah bersih kan. Okay lah, terjun katil. Terjun katil je, I managed to sleep like an hour and a half. By that time dah pukul berapa kau dah habis? 1 plus 2 o'clock gitu. Okay. You know dah pukul 3:30 nak kena turun balik. Oh, okay. Yep. Okay, naik atas, dah buka ihram, dah boleh fold nicely Dah mandi, dah cuci rambut, rambut dah boleh buka semua, dah boleh cuci kan. Dah gitu dengan rambut basah-basah, hair dryer sikit, kalau tidak nanti sesema ke apa kan, because it's quite cold at night. Malam 17. Dia punya difference 30 to 17, jauh tau. Okay, tapi dry. So bila dah habis tu kan, terlentang, 1 hour later, 1.5 hours later, automatic buka mata. Okay, aku nak sembahyang subuh. Bangun. Dah tukar baju, pakai jubah, siap lagi, turun. Jubah baru. Dengan kerusi Dengan soalan baru je. Soalan baru. Semua pakai soalan lam. Dah boleh pakai soalan lam kan? Pakai soalan lam baru. Yes. So bila dah siap gitu kan. Ya, tadi sebelum tu kau komando. Pakai lagi. Correct. Betul. So bila dah buat macam gitu semua kan, dia cakap okay, let's solat subuh pula. Kat rooftop. I only got rooftop only like on the 4th day. Okay. Because the rest of the day ramai orang sangat. Orang-orang Indonesia dah mula datang. Diorang start walking from wherever their hotel is. Some of the hotels are even 2 kilometers away. Diorang jalan. Because diorang orang susah. They cannot afford transportation. So diorang jalan. So they start walking as early as 2 AM. Dah nampak busy, diorang jalan. So and then you like, insyaAllah, siangnya orang ni nak pergi. And then by the time kau dah nak masuk, dah lock. Dah ramai orang. Reach capacity. Okay lah, tak dapat. Tapi kat luar pekarangan tu, jadilah. Dapat dengar azan tu kan. Ganjaran dia sama lah, insyaAllah. Ya. Dengar azan nangis. Nangis lagi. Azan Mekah. Menangis je. Sayu. Dia punya sayu is it's like when you're hearing takbir during hari raya. Dah belok sih. Dia punya sayu dia macam gitu tau. Automatic Allah berlinangan Allah. And then you pakai cermin mata kan, everything just cloud. Ada water vapor and you know you just start crying. Nangis je lah. I tell myself that okay, ya Allah ya Tuhanku, let me cry as much as I can. Even my close friends who tell me sampai sana nangis puas-puas tau sis. Complain lah puas-puas, nangis puas-puas. Make sure apa yang tersurat dalam hati, kita pergi sana dengan macam-macam doa. Kita nak minta macam-macam. Tapi bila kita pulang, kita nak satu je. Doa kita is to come back. Masya. Yes. So Masya Allah. Korang boleh rasa tak? Korang belum diberi peluang untuk sampai ke sana. Tapi bila dengar Helda bercerita tadi, korang boleh bayangkan tak? Dia punya kesyahduan, dia punya jerih payah dia punya challenges that one has to go through. Aku tadi je bila Helda cakap pasal the moment the complete talol tu, aku dah boleh bayangkan yang aku dalam in her dia punya position tu. InsyaAllah. Jadi aku sendiri kat sini aku dah berlinang air mata macam aku yang accomplish that thing tu. Kau faham tak? Jid, macam mana Jid?
Dia punya story is very detailed that aku put myself in dia punya story. Betul. Daripada journey yang dia turun airport tu, dia tak ada apa-apa tak payah nak perasaan imagine, everything. tak payah imagine. Seriously, dia cakap yang dia depan Kaabah tu, dia just bila dia nampak tu dia nangis kan. Aku rasa macam Macam diri kat situ, is that how I'm going to feel when I'll be there. Betul. Macam aku tak boleh nak ni sih. Aku dah gonda. Kau tadi dah kat Kaabah tu kau dah nangis. Sebab kau tahu, okay, wait. I want to share. Kau tahu tak kenapa aku nangis? Sebab aku tak rasa apa-apa bila aku nampak Kaabah for the first time. Tahu. Aku share dengan kau kan? Yeah, you share to me. Yeah. Kalau korang nak buat perbandingan, diorang nak kata yang Helda ni jahat, Helda ni tak perfect pasal dia apalah transgender ke apa. Allah pilih dia untuk rasa kesebakan dia, kesyaduan bila nampak first time nampak Kaabah tau. Aku yang so-called normal ni, aku tak rasa apa-apa duk. Yeah. And you doubt yourself. I try my best to rasa something. Aku tak rasa apa-apa. And that's where I started to doubt myself. Ikhlas ke aku pergi sini? Allah benci sangat ke dengan aku ni? Ya, memang betul kita tak boleh buruk sangka dengan Allah. Tapi at that point of time, sebagai manusia, aku rasa macam aku tak layak ke sampai sini. But subsequently, second time, Alhamdulillah. Yes. But that very first time, I am not as lucky as you to feel that. And that's why I say, I remember I said this with you. You inspired me because so-called, I put this, sejahat-jahat orang kalau diberikan peluang ke sana untuk beribadah ke sana, siapalah kita untuk menindakkan dia? Betul tak? True. Betul. These challenges that you face, Helda, physical pain, physical endurance. Betul. Do you, other than that, emotional wise, yes, you have gone through an emotional roller coaster, macam the feeling of surreal, of tak sangka aku akan dapat ke sini, ke tanah suci untuk beribadah and everything. Other than that, do you face any challenges daripada jemaah-jemaah lain, orang-orang luar negeri ke, ataupun jemaah-jemaah within your own batch itself? Ada tak? Okay. Alhamdulillah within the batch, dalam jemaah yang 27 orang tu, kita consider semua saudara because my godmother punya anak saudara. Masya Allah. Makcik-makcik. One big family. One big family. Alhamdulillah. So nobody there will judge you. And they have seen you from you were a boy at 16 and then you're transitioning, and then they all have seen it. So they never judge, they never say anything. You okay ke? Boleh ke? Tak apa, kalau kaki sakit, cuba. So we encourage each other. So Alhamdulillah, tak ada yang berlaku lah. Tetapi I think it was on the 3rd day or the 4th day, pagi selepas subuh. Kejap. Ni cerita ni nak kena lagu gini tau. Okay. So selepas subuh, lepas kita dah solat, of course tak dapat masuk dalam because ramai orang. Masa ramai orang, kita locked out. Kita turun pun pukul 4+5 gitu. So by the time kita solat kat depan-depan tu lah. Lagipun hotel kita turun less than 400 meters is already the entrance of Masjidil Haram. So dah kita solat kat depan situ, dah habis solat subuh, kita solat jenazah every day. Every day dah, Alhamdulillah dapat 5 waktu dia punya pahala sebesar Gunung Uhud. So it's something that you nak buat. You don't get that all the time. So bila dah habis, so I went back to the hotel just below downstairs. Orang lain semua makan ais krim tau. 70 degrees sejuk-sejuk. Aku sibuk kelengkabut nak isap rokok. So isap rokok. Faham. Isap rokok ni kau tu cuma nikmat lah kan. Ada spot. Nak cari spot kan? Cari spot because the moment if you like anywhere in the middle of the road, orang akan jeling. Yes. Diorang akan cakap haram. Lepas tu terkedu lah kan, because people calling you haram. So ada sekali dua kali orang bisik-bisik and all of that. So I tell myself I'm just going to go to the corner, sit down quietly and I'm going to smoke. So tengah isap rokok, and my hair the first 3-4 days tu I tie in a ponytail. Okay, tie in a ponytail, so it's low ponytail, so rambut kat belakang kan. So tengah isap rokok, enjoying. Dah lah kat sana sejuk, aku beli rokok mentol, jadi betapa sejuk punya nikmat.
Saya start rokok tengah tengok, Masya Allah, I'm here, you know. Again, the surreal, the realization, Appreciating the situation. Yes. And then you nampak burung-burung parti ni, diorang terbang tapi tak ada seorang pun yang kena berak. Aku nampak tak ada seorang pun yang kena berak, tai ke apa. Nothing that I've seen, you know. So I'm just like mesmerized. And then I'm looking at the surrounding and dia punya udara dia walaupun it's dusty because it's a desert, kat luar dia you can actually feel macam sands and all of that, tapi dia punya air is fresh. Yeah. It's cool and fresh. So tengah isap rokok, so boleh toleh kanan kiri. Betul ke aku kat sini? Sekali daripada jauh ni nampak dua orang, dia pakai nikab tau, pakai nikab, dia pun jalan. Aku pusing sana, aku pusing sini, and this two person is rushing towards me. Rushing towards me. Dia datang, dia tengok, haram. Dia pergi gitu. Aku cakap, ni apa sih? Aku tengah isap rokok. Lepas tu gini, what is haram? Dia keluar pula suara natural kan. What is haram? Haram. Aku angkat, isap rokok katnya. Lepas tu I just look at her, ni apa ni? I don't know what's going on, I don't understand. Sekejap lagi dia gini lah, haram. Rambut. Rambut. Lepas aku macam, rambut. Lepas aku pun pusing dengan rokok. Aku gini, diorang terperanjat lah. Dekat nikab tu mata diorang gini. Diorang terperanjat, suara kubur keluar. Aku wow. Dia macam apa ni? Lepas tu kalang kabut 2 ekor ni lari. Lepas tu, and my god brother nampak, dia macam astagfirullahalazim. Apa kau dah buat ni? Astagfirullahalazim. Haram dia gitu. And kita orang ketawa pagi-pagi. Ketawa bangsa mengilai-ngilai tau. Tapi tak boleh kuat lah kan. Bangsa ketawa tahan sampai mata meleleh, you know. Because dia ingatkan aku perempuan. Aku tak pakai tudung. Apa masalah kau? What? Nasib dia tak kasih tudung ya. Dia kasih Kalau kasih tudung sudah aku pakai, dah jadi satu hal. Haram pakai. Pasal haram, pasal aib lah. Ingatkan Helda ni perempuan tapi tak pakai tudung, nampak rambut. So aib dah gitu. Aurat. Aib pula. Kalau dia pun chicken juga. So bila dah nampak macam itu kan, I relate the story to my friend. Diorang pun ketawa, kau pun. And then my god brother say, next time siputlah rambut. Yeah. I didn't realize that. I thought that it's okay because rambut basah apa lepas mandi. So kalau ikat loban ponytail gitu, it will dry. Then I tell myself, you know what, from then on I will tie my hair in a bun. So lilit je, basah-basah lilit in a bun, ketat-ketat. Just for me to solat. That's the reason why I want to buy songkok, tak dapat. I see. Okay. So itulah satunya yang dia punya kesal dia, that I did not prep because I don't know my measurement for my head, right? Okay. So I should have bought. So kalau pakai songkok, it will save you from that. Sekarang dosa perempuan ni dua aku dah ketanggung ni. Kesian masih terperanjat agak aku rasa mesti dia balik negeri dia macam, Masya Allah, ya Allah, nyanyi macam gitu dia berbual. tak tunjuk gitu kan. Dia mengadu dengan lelaki dia. Terperanjat dia. Aku ingat perempuan kau. Rupanya kau terperanjat dia keluar. Mata gini-gini kau. Terperanjat dengan suara Brori. Brori Kan terperanjat dia. Suatu senja di musim yang Macam gitu suara dia. Peranjat dia. Tadi before the recording, you did share with us satu kisah ataupun pengalaman yang agak out of the ordinary Okay. as you were leaving Mekah. Yes. So bila Sorry, before that, berapa hari kat Mekah? 6 days. Jesus, how many umrah have you done? I did one, tapi tawaf sunnah I did couple of times. Kita pergi Taif. Any masjid that we pass, I will try to solat. Alhamdulillah. So any masjid yang kita nampak, kita berhenti, masuk, beli madu, keluar nampak masjid, solat, masuk. Any other pelusuk, semua kita masuk. But we got to go to Taif. Diorang naik cable car, but I wasn't interested in that. And then kita balik ke Mekah. Diorang pergi Jabal Nur. But I was already sick.
Okay. Oh. Menggigil-gigil. You were not well there. I was not well there. Menggigil-gigil. For no rhyme or reason, I was just shivering. Nasib baik ada ubat. Yang told me, you kena bawa ubat gini-gini, yang kena bawa ni, nak bawa tu. I cakap, don't worry, I came prepared. So doktor punya antibiotik yang bilin-bilin tu, I stop and then I brought it there. So sampai sana makan ubat. Pasal bear in mind you were even not well prior before you left. Yes. You deport Singapore. Correct. So ada antibiotik, so cekik antibiotik, makan Panadol sampai berpeluh-peluh. So the next day I was well. Tapi malam tu dorang pergi. That's a bit of the regret that I did not go. During the day kita dapat jalan ke sana dan tengok, dan kita pergi museum dia. Kita jalan-jalan kat museum kat situ, dorang punya exhibition and all of that. Tapi bila malam dorang kata it's best kalau kita pergi malam pasal tak panas dan tak terik. Okay, so I prep myself that okay, this will be the route that I'll be taking just to go up there. And then inside the museum dorang ada a makeshift of a replica of Astaghfirullahalazim, lupa. A replica of Gua Hira. Astaghfirullahalazim. Okay, the replica of Gua Hira. Orang semua ambil gambar and all of that, masuk dalam. I tell myself, you know what, I'm not going to go in. Riak kan? I'm not going to go in here because I want to go there. Nak ambil gambar kat sana. The real thing. The real deal. Tak main lah ni. Malam aku sakit. Tak dapat pergi langsung. Malam aku sakit. Padahal tu dalam hati Dalam hati tau. Dalam hati tak apa. I will go up there. I know that it's difficult. I even bought a pair of shoe. Beli tongkat for to hike. Kita nak push yourself That tongkat I bought from Shopee tak pakai. Because aku cakap, I want the real deal. Ni kau tak nak ambil. Sombong. Kau riak dalam hati tau. Okay. Tak dapat pergi lah. So bila orang balik, I saw the pictures, jealous. Like I should be there. Tapi aku tak dapat. Then I tell myself, it's okay. Bukan rezeki. Maybe not now. InsyaAllah the next time. So dah gitu gini and everything. So last day of Mekah, it was hari Jumaat. Kita dapat solat Jumaat. Masya Allah. Wah, kat Mekah. Yes. How was the solat Jumaat kat sana? Dia punya ramai by 10:45, 11 o'clock dah lock. Diorang dah lock. Diorang dah lock. So you have to be there early than that. Diorang dah lock. Okay, wait. Aku mencelah sikit. You know that capacity of Masjidil Haram is about 1.2 million if I'm not mistaken. So, that much? So imagine 2 hours before solat Jumaat dah full capacity. Diorang dah lock. Berapa juta orang? All floors. No access at all. No access. Orang solat dekat road. Kat tepi-tepi jalan. Tak kisah. Road, the cars will stop for you. Oh shit. Yes. No activity. No activity. Orang kedai pun akan tutup dan diorang akan solat luar kedai. Kalau dia nak tutup, kadang-kadang dia tinggalkan gitu je solat. Betul. Diorang jalan ke depan. Cubalah curi kat kedai aku, tengok apa jadi dengan kau. Kena potong tangan lah, duk. Yes. So bila dah queue up so kita queue up. Semua dah berpecah tau ni. Nak solat Jumaat berpecah. So me, my god sister, anak dia dengan my brother-in-law dengan my godfather lah. So kita diri kat tepi tu. Nak masuk dah tak boleh masuk. Semua dah berpecah. Sana pergi sini, sini pergi sana. So diri kat situ. Askar-askar pun dah mula tau. So my brother-in-law cakap, kau diri je kat sini, jangan bergerak. Okay. Jangan bergerak. Nanti diorang buat staff je, kita diri kat sini. Bentang kau punya your stool, sit there. So I said, okay lah. So tengah diri ni, tengah tunggu waktu kan. Lama tau tunggu waktu 2 jam kan. Askar datang. Hajar. Dia panggil aku Hajar. And then my sister-in-law turn and look at me. No, dia panggil aku Hajar. Shh. Okay. Sorry. Lepas tu dia pusing dia gini. Confused. Dia menganga-nganga mulut. Dia macam, Hajah ke haji ni? Hajar. Lepas tu dia cakap, no, dia panggil kau Hajar. Shh, diam. Okay. Dia panggil Hajar, kita terima je seadanya. Kita jangan melawan dia dan menegak benang yang basah. For the first time kau menerima je lah. Diam je. Because why? Aku takut kena tamparan lagi. I'm scared. Dah serik. Dah serik. Tak, belum serik lagi. Serik sikit. Sikit je lah. Sikit je. Keinsafan dulu. Lepas tu dah gitu, dah habis solat, dah
kita diri kat situ, tiba-tiba matahari naik, kepala panas. Kepala panas. Lepas tu bila solat sunat tu dah mula nak migraine Jadi tengok kanan kiri. So yang perempuan dah jalan kat tempat lain, my god sister dengan anak dia. So it's me, my god brother dengan my godfather lah. Lepas saya tengok muka dia, tak boleh diri lama sangat kat sini, confirm aku migraine. Dia dah sibuk keluarkan sunscreen. Pasal panas tau ni. Walaupun 25, 22 panas terik tau. Menyengat tu. Menyengat. Dia punya bakar tu is on a different level. Lagi diorang dah botak tau. Kan? Okay. Diorang dah botak, diorang dah mula. And I have hair, aku dah rimas. Kepala sunburn tu. Sakit kepala. Dia punya panas dia tu. Then after that, he say never mind. Let's move forward. So kita jalan. Betang, duduk sini. So kita buat staff sendiri. Tiba-tiba pusing, dah 2 orang. Penuh lah. Penuh lah. Tiba-tiba dah 2 orang. So solat kat situ dah habis. Then we went to Carrefour, pergi beli air sejuk. Kat sana banyak minum Pepsi. Pepsi. Lah. Tapi dia tak ada huruf power. So it's Pepsi. Pepsi. Dapat dari Pepsi tu kenikmatan togok. Sejuk-sejuk. Dah gitu balik hotel, dah pack semua, dah gitu gini. So kita nak pergi ke Madinah. So dah turun bawah, dah check out. Rasa sedih tau. Dia punya hiba tu rasa macam nak tinggalkan boyfriend. Macam nak tinggalkan laki, nak tinggalkan anak. Macam sikit hari nak tinggalkan India lah. Yes. Sama. Jauh saya kau tarik. Jauh. Tapi okay, sama perasaan tu. Dia punya sedih dan hiba macam, will I get to return? That's another question, you know. Dapatkah aku kembali lagi ke tempat ni? Aku tak tahu. Allah saja yang tahu. Betul. So dia punya sedih bila tolak bag tu kan, bas pula jauh nak kena jalan dan naik bas gitu gini. Lepas tu duduk. This time around I did not sleep. Kita pergi train station, aku tengok kanan kiri. Lepas tu dengar azan, solat dalam bas. Lepas tu I keep telling myself, ya Allah tangku, jemput aku lagi. Lagi dan lagi. I want to come back here. I haven't felt Medina kan. Belum lagi because kita nak pergi sana. Tapi I love the hustle and bustle because kau nak mengejar. You want to kejar waktu all the time because tak nak ketinggalan. Tapi there are days when you're sick, you have to solat in dalam bilik. You have no choice. Tapi bila sihat tu, nak bekerja-kerja, nak lari, nak masuk kalau boleh. But that once or twice dapat solat dekat rooftop. Dapat solat kat rooftop, dia punya nikmat tu was like, wow, I'm here and I can see the 3 domes right in front of me and I'm here. Ya Allah, thank you for inviting me. Aku dapat solat dalam masjid, you know. And then bila dah sampai, dah habis tu semua, kita pergi naik bus, tengok, dah sampai train station. I was the last person to come down from the bus. Bila dah turun from the bus, I was the last person dengan luggage pink tu kan. So tolak. Tak perasan yang orang yang kat depan ni, yang perokok-perokok ni semua dah light rokok. Dah light rokok. Okay lah. Aku pun macam jalan lah tukar-kantir kan. Last person kan tukar-kantir. So diorang stop outside the train station. Lepas tu saya cakap, hisap rokok? Asal tak bilang? Kau kat belakang? Okay, kejap lah. So buka rokok, hisap. So rokok was in my hand. I was holding like this. Smoke. Dengan lighter Lighter pun kat sini juga. So rokok, lighter, cigarette. Barang lain semua dalam beg apa. So hisap rokok. Kita orang dah habis tau. So diorang buang. Baru 3 puff ni. Lepas tu I pun buang. Then my godbrother tanya, kau baru hisap 2 puff dah buang? Tak apa, dalam beg ada lagi 6. Riak tak? So bag kat depan kan, pouch, unzip, masuk dalam. Lighter, rokok, zip. Handphone tak keluarkan apa pasal malu macam gini kan. Dia macam Christmas light kan. Malu nak keluarkan kan. So zip. Masuk dalam, dah collect tiket gitu gini. Diorang sibuk nak minum kopi lah, sibuk nak beli donat lah, apalah, nak jajan lah kan. Train tu is about 2.5 hours. Dalam kereta api boleh isap rokok? Tak boleh. Tak boleh? Tak boleh. Allah Rabbi. Tak boleh. Tapi you boleh beli tu. Okay. So dah sampai masuk. So that whole cabin is our family. Masya Allah. So the whole cabin. So bila masuk dalam, I duduk, okay this is my seat. Tak nak, you duduk dengan Dini duduk dengan Dini. Kita tak boleh duduk lelaki dengan perempuan pasal masih ada wuduk. Nanti kita nak solat tak boleh gini. Okay lah. So I sit with my godbrother.
So dia sibuk pergi beli air untuk orang. Aku pun masuk toilet, dah buang air kecil, duduk balik, buka there was this pouch, dia punya zipper kat depan ada ubat tau. Zipper kat depan tu just for my Xanax. So buka 6 days tak makan Xanax kan. So I say okay. And I did not sleep properly. So I thought that perjalanan ni I nak tidur. It's not the big zipper but the small zipper yang kat depan. So buka, keluarkan Xanax satu, telan, minum air, zip balik, terus tidur. Tiba-tiba sampai Madinah. Dah sampai Madinah, keluar daripada train station, semua orang isap rokok. Diorang pun like, tunggu. Ni mana aku nak jaga bag, mana nak bawa bag ni, mana nak private. Yes. Dah jalan tergeding ni, diorang diri kat depan bas, tak apa. Kau relax. Kita boleh tunggu kau isap rokok je. Okay. So, kat depan bas tu, my brother-in-law was just standing next to me. Aku buka zip. Rokok tak ada. Kemanakah? Rokok tak ada. Lighter ada. Rokok mana? Yang tinggal 6 tu. Yang tinggal 6. Riak tak? Riak tak? Tak apa. Aku ada 6 kotak lagi belum buka kat dalam bag. Sekarang mana dia? Satu pun tak ada. Tak. 1 kotak baru buka duk, hilang. And then you just stood there and then you like, ya Allah ya Tuhanku, riaknya aku, kenapa aku macam gini? Kesedaran lagi. Ni betul terus dah serik. Kotak satu boleh hilang dan gaib. Lighter ada. Mana dia punya kotak? Because zip tu is the pouch is this big. You need to unzip everything. Baru buka dia kat tengah-tengah. Mana tu? Zip balik. Kasih aku satu rokok. Yalah, lights kan. Kisah rokok aku macam ni. Tak rasa. Takutnya aku. Ya Allah. Takut kisah rokok ni lah. Walaupun pahit kan rokok ni. Aku cakap, ya Allah, betul ke? Riak sangat ke aku? Riak sangat. Kenapa aku macam gini? Why am I doing this? You know? So, kisah rokok je lah. Kisah rokok dah buang, masuk dalam. Takut kan? Aku tidur. Tidur begini. Takut kan? I don't want to think. Because dah kena tau. Benda ni gaib. Kalau dia jatuh, boleh nampak. Satu kotak rokok. Baru lagi tak kemik, tak apa. Kalau kotak yang macam sekarang tu kemik-kemik, kalau dia jatuh, krampul-krampul, orang akan tendang. Nobody will know. But this baru lagi. So bila aku cakap, okay lah, ni jangan main-main lah. Benda-benda macam ni lah, jangan main-main lah. Walaupun, you know, I'm still in Tanah Suci, you know. Jangan main-main. Betul. Jangan main-main. Inside my head, I'm telling myself, don't fuck it up, Felda. Don't fuck it up, Felda. Oh, jangan ni. It is a constant challenge tau. Kat sana tau. You must keep reminding. On reminding. You have to keep on reminding yourself. Yes. You cannot slip up, you know. Tak usah cakap. Benda yang kau fikir tu pun boleh terjadi. Boleh terjadi. Yes. Seram tau. Dapat kesedaran serik dia kan. So from that day, I did not say anything. From that day, nak cakap je. Usually people will say, think before you say. And when I was there in Madinah, reaching Madinah, I did just that. Because kita akan cakap kasih kau. Kasih je. But macam itu je. Dah. But when you are there, you have to control. Yep. You have to control. So bila dah naik tu, dah naik bas, dah tidur, dah gitu, dah bangun. Okay, hotel ni. Sekali tengok bawah. Oh, ya Allah, kat sini Masjid Nabawi is very near. Less than 100 meters. That's where I stay. Al-Aqiq. Okay. Dekat Taiban depan. So that was there. So bila dah check in and this and that, I felt calm. An overwhelming of peace and harmony that I feel that I have made peace with myself. So whatever rush that I felt there, dia punya ketenangan, it's like I'm taking 5-6 tablets of Xanax until the feeling dah tak ada apa-apa. There is nothing that I can think of. There is nothing that I should be feeling, any negative thing, nothing. All I felt is just calm. Serene, calm. Dia punya, and the temperature was 11, 10, 11. Dia punya sejuk. And it was very calm. And when I was there, I was just smiling because I never knew peace until this. Wow. Kenapa all these years I waited? I could have done that many, many times in my lifetime. Why at 47 I'm here and feeling so peaceful? I should have done it many times when I was younger. You know? Masa sibuk dengan dunia, sibuk nak tu, sibuk nak ni. And then, you know, when you get there, Masya Allah, dia punya peace and
peaceful sampai a few times I do regret bila bangun tidur tu subuh terlepas. Because that is how calm I was. Naik katil tak payah main angin, automatically tidur. And then you go into a soft sleep that you know that it is very deep. And then you wake up, you feel so fresh walaupun 3 jam. Oh. Yes. Bila last kita macam itu rasa itu Sebab itulah. Peaceful. Jadi bila masuk gate dekat 330 tu kan, you nampak payung tu kan. 330. Yes. 320, 329. Itulah gate permainan I. Yeah. Kat situ je lah. So bila masuk tu macam, ya Allah, I am here. So beri salam, masuk dalam. But because there was a lot of people, kita dapat masuk lagi. And then kita semua ada penguin kan. So kita solat kat luar lah, tak kisahlah. Solat kat luar. And everything was nice and beautiful and so calm. Yeah, it was just an amazing feeling. Sebelum kita akhiri episod kedua ni, kita nak tanya Helda lah. One of the few things yang important yang selalu kita buat dekat Madinah is to pergi Raudhah. It's salah satu taman-taman syurga. Yes. It's a special part of the Masjidil Nabawi. Yes. Yang berdekatan dengan tapak rumah Nabi. What was your feeling bila ada kat dalam Raudhah tu? Tenang. It was very peaceful. Madinah tu sendiri dah tenang. Yes. Dalam Raudhah tu. Kat dalam Raudhah tu, even the party that's in your head, even the noise. Tak ada bisikan Tak ada sedetik pun. Tak ada macam perasaan apa-apa pun. It was just calm. And we have to wake up really early. Pukul 3 masuk, nak queue up. And then you have all the name list. And this and that. Lepas tu aku terpinga-pinga tau. Pasal diorang tak cakap. Kau ikut je. Okay lah. So aku ikut lah. Kan? So ikut. Kita buat apa kat sini? Shh, diam-diam. Okay lah. So I diam. Don't ask anything. So jalan gitu gini. Masuk keluar. Masuk jalan sini. Jalan situ. Then they deposit you at this small area. Masa aku tengok, ni nak buat apa ni? Solat sunat lah. Oh, okay. Ni solat sunat apa? Tanya lagi. Okay, solat apa-apa je lah sunat yang kau nak solat sunat lah. Solat taubat ke, tahajud ke, apa ke, hajat. itu ke, hajat ke, apa je lah. Tahajud ke, apa je lah, buat lah. So solat gitu gini, duduk berzikir. Lepas tu tengok kanan kiri, tiba-tiba kita kena halau lagi. Jadi aku macam, why people are not letting me know? What is this? Where are we going? Tiba-tiba masuk tolak. Masuk dalam satu tempat ni kan. It's green. Everything is green. Dia punya sejadah pun green. And where the imam mimbar. Yes, that's the word I was looking for. Aku bahasa Melayu ni tak kuat sangat lah. So I Dia selalu podium kan. Betul. Lain konteks. Dia similar tapi lain konteks. Ya. Selalu podium. Aku macam rasa berdosa pula aku bandingkan mimbar dalam Raudhah tu dengan podium. Jangan kau. Nanti kena petik. Selalu nampak podium. Sekarang nak cakap mimbar susah kan. Yeah. So kat situ I prayed next to it. Then yes, just next to it. Ada orang sebelah ni Shurek lain. Tu aku. Betul. Aku kena. And I was just next to it. And then whatever before that I Google and I do research on the phone. Maklumlah beli 10 GB kan. Pakailah puas-puas dia. So you Google, you search, you this, you that. Okay, solat ni. You can do solat sunat yang ini. So kat dalam tu macam-macam lah. Aku solat je. Lepas tu bila dah duduk, ngadu lagi. Aduh, macam-macam aku kasih bergelombang ni kat dalam tak ada start balik tau. Curhat lah. Yes, dia punya curahan hati ni bergelombang ni. I was saying whatever that it's like I'm talking to a person. It's like I'm talking to another person. Tolonglah gini lah. Orang ni gini lah. I tak nak sebut nama lah. Tapi dia buat gini. After 15 minutes, Haji, dia halau kau. Dia halau kau. Kau keluar daripada situ. Orang semua ambil gambar, ambil video. I did not even take a single picture. I did not, because let the memory be in my head. It's too precious. Too precious. I want to do whatever that I want to do when I'm there.
rather than busy taking pictures. Bukan aku nak mengatur orang lain. You do you, but this is what I do, what I did, and I want to do what I want to do. And bila dah macam gitu kan, dah kena halau kan, duduk luar. Lepas tu my brother-in-law kata, okay, mari kita duduk kat sini. Sekarang nak buat apa? Tunggu waktu lah. Ada 1 jam, 2 jam. Habis kita nak duduk kat sini je. Kau solat sunat dulu ke apa-apa kau nak buat lah. Aku nak baring. So dia pun jadi Buddha baring gini kan. Dia pun baring begini kan. Lepas tu dia gini, then I see keliling. It's so peaceful that, and nobody says anything. You can ngaji, you can zikir, you can just fall asleep there. It is that peaceful. When you even when I was sitting, ada aircon vent kan, yang pillar. Ada aircon vent kat situ kan. So kiblat sebelah sini, tapi I sandar on the pillar tu lah. So sandar, bila zikir boleh tertidur. That is how calm it was. Dekat dalam Masjidil Nabawi dengan Masjidil Haram, kau tidur pun dapat pahala tau. Yes. Dan ganjaran dia, kalau dekat Masjidil Haram, ganjaran dia 100,000 kali. Kalau dekat Masjidil Nabawi, kau tidur pun dapat pahala 1,000 kali. Yes. Allah. Kuasa Allah. Betapa sayangnya Allah dengan kita. Betul. Kau tidur kat masjid Mawadah dapat apa? Kau tidur lah. Nanti bapak aku cakap, bangun Mi. Ian ada kat depan. Ian ada kat depan. So the feeling and this and that sampai tersonggok-songgok lah. Lepas tu you bangun, you snap out of it. Astaghfirullahalazim. But it's okay if you want to sleep. Yeah. It's okay. Tapi kau guilty of doing that. Rugi lah. You guilty, like you shouldn't be doing this. It is not always that you get to be here. Yeah. Why are you not doing all of this? Yeah. So you challenge yourself. I on YouTube, cari Google, whatever that I can find, whatever that I can do there while I'm inside. It's precious. Yeah. It's precious. Tapi Masjid Nabawi, I dapat masuk solat 3-4 kali. Alhamdulillah 3-4 kali. 3-4 kali I get to go in solat Jumaat dengan khutbah dia yang kau tak faham. Diorang berbual bahasa Arab. Lepas tu tersonggok-songgok. Jadi berat macam kau pergi Mustafa, kau pergi masjid kat Masjid Anggulia tu, kau tak faham tau apa dia buat. Tapi kau dengar je. Kau angguk je. Bila pusing kanan kiri, semua orang tengah gini kan. Allah. Itu part dia. Bila orang angkat tangan gini, kau pun macam okay lah, ikutlah juga dia angkat doa rupanya. Jadi because you don't understand. Betul lah. Jadi you ikut je lah apa orang kat sebelah. Because kita tak ada kita tak belajar bahasa Arab kan. So itulah rugi dia lah. Because you don't know what's going on. So bila dia tengah khutbah, probably khutbah dia bagus lah kan. Janganlah kau macam begitu, janganlah gini, wahai manusia. Tapi kau tak faham, jadi kau macam Ngowo je. Ngowo je lah tengok. And the beauty of things. And masjid dia punya lah cantik, Masya Allah. Cantiknya. And then you just like ngah you tengok and you're admiring. Kau busy tau tengok kanan kiri. Padahal everything looks the same. Everything is the same. But you're just like, wah, cantiknya ya Allah. Cantiknya. And then after that, petang tu kita dapat pergi Masjid Quba. Quba is about a few kilometers walking distance dengan Masjid Nabawi. Dikatakan kalau kau pergi ke Masjid Quba, berbekalkan dengan wuduk, dan bila kau sampai ke Masjid Quba, kau mengerjakan solat sunat dua rakaat, InsyaAllah akan diberikan ganjaran pahalanya seperti 1 kali buat umrah. So nak kena jalan daripada Nabawi? Tak payah jalan lah. But no, you nak kena jalan juga. What I went through was daripada gate 329 kita jalan to gate 308. Jauh tak? Jauh. Pusing. Jauh. Half of it pusing. Lepas tu kat situ naik bagi. Dah bagi dia F1 driver. Kau kat belakang tercampak-campak. Tahu lah. Kat situ bangsa ketawa macam kat orang, gurau-gurau dengan orang, dia punya excitement. It feels like you're a kid on a buggy. And then orang ramai. And then ada kedai. Ya Allah, kedai ni kalau kita lontar bestnya. Tahulah kan orang manusia ni kan. Nak lontar. Lontar duit. Ambil kau. So you just look and then Masya Allah, apa ni. And then you just look. It's the hustle and bustle and everyone is just walking.
Habis ada orang tiba-tiba duduk kat bawah, minum teh, main bola budak-budak. And it's a carefree life. Nobody cares, and it's a carefree, like, just be yourself, and you know, it's where you should be. So dah naik dalam tu sampai Masjid Quba, dapat solat sunat, lepas tu you like, kat sini tak ada solat jenazah pula, because dah biasa kan. Sini tak ada pula. And then you tengok kanan kiri, dah tak ada. Tiba-tiba bila lepas solat isyak semua bangun, and then you like, Okay lah bangunlah. Oh, tak ada jenazah agaknya. You know, dekat Masjid Quba. Lepas tu naik lagi bagi Tepukit Telulung. Naik bagi Tepukit Telulung. Lepas tu kita berhenti dekat Masjid Awan right there. Masjid Awan tu dengannya ada benda-benda mistik yang berlaku lah. Sama macam ni lah kat Changi Prison pun. Itu jalan Awan lain. Jalan Awan lain. Situ pun mistik juga. Itu pun mistik. Itu ada tu. Ada mawas. Ada mawas. Yes, correct. Wow, whatever it is lah. Okay. So bila dapat tengok masjid tu, and then you like, wow. And then the masjid is brown and dark because they did not open it that day. Ustaz cakap kadang-kadang dia buka, tapi kerana Masjid Nabawi is sebelah saja, they don't see a clutter of masjid around Masjid Nabawi. Correct. So they don't see the point why they should open it when everybody should be inside. You know, because dorang boleh menampung ramai jemaah. So you just sit there. Lepas tu aku sibuk cari Pepsi, haus kan. Pepsi. Lepas tu daripada 308 tu jalan balik ke 330. Allah. Masuk balik hotel. Penguin tak? Penguin. Dah jalan macam gini dah, aku cakap ya Allah betulnya penat. Lepas tu diorang stop. Okay, ni masjid yang ini dari sejarah. Gini. And then you like tak masuk pun pasal kaki dah sakit. Dan nyot kaki dah macam gini. Jadi kau diam je lah, kau tengok cepat lah kau nak balik. Mana aku bawa beli Hardee's kan, kat sebelah masjid tu ada Hardee's. Wait, Hardee's apa? Carl's Jr. Nama dia Hardee's. Burger Yes. Okay. Pasal Superstar ada bacon, sana tak ada bacon. Jadi kau boleh lantak lah sepuas-puasnya. Walaupun kena kecam dengan orang dia, do you know that this one is gini, kau diam je, kau cekik je lah. Makan je lah, halal. Lepas tu aku gini, but your Muslim brothers and sisters are working. If we don't buy, they don't have job. Ya, betul. Diorang tak nak cakap apa-apa. Aku nak cekik, aku cekik. McD pun aku cekik, donut pun aku cekik, semua aku cekik. And the burgers is different there. So you just buy ni, mana ada large coke dengan ais kan, walaupun sejuk. Bila togok air tu macam ya Allah nikmatnya. Tapi kaki dah sakit, cepat lah aku nak baring, cepat lah. Orang nak ajak berbual, orang nak ini dulu tempat ni gini, dulu tempat solat begini. Dia punya sejarah dia kan. And then you like, aku dah penat, aku nak balik. But then diam je lah. Diam je lah. Astagfirullah. Kira trauma Mekah masih ada, tak boleh cakap diam je lah. Kat sini kena lagi. Jadi aku diam je lah. Jalan, lepas tu stop. Jalan, just stop. 3 kali gitu stop kan. Lepas tu aku pusing, dah habis kan Ustaz? Dah. Apalagi aku turn on full speed ahead. Aku jalan. Penguin pun lupa jalan laju pasal nak baring. Jalan tuk. Mana aku nak baring, aku nak makan Hardee's ni kat katil. Simpan. Berapa banyak beli? Simpan. Satu burger. Burger dia besar. Boleh simpan lah. Boleh simpan. Okay. So the punya burger is very juicy and nice. So usually I don't eat the fries. It's always the burger and the large Coke. Pepsi. Saya nak Coke Pepsi. So lari kalang kabut. Baring sambil makan baring. Nikmat dia. Perangai budak gemuk sejak. Kalau dekat Arab bukan perangai budak gemuk. Baring sambil makan, perangai Firaun. Yes. Lepas tu dah makan halfway, tutup, taruh kat tepi, tidur dulu. Pasal ni dah full kan. Ni nak kena layankan ni pula. Jadi kejamatan gini. Bangun after 20 minutes power nap kan. Bangun cekik lagi. Sambung 20 minit lagi. Capai mata jalan gini. Dah sampai. Buka mata kejam tapi tak payah chili sauce, tak ada tomato ketchup, tak ada apa. Itu juga makan je lah. Tutup taruh tepi. Continue tidur sampai pagi. Besok bangun pagi continue makan. Yes. Usah 4 kali Yes. Burger dia besar. Wow. And Superstar is double patty.
kita simpan image burger besar tu dalam kepala otak kita. Yeah. Kita akhiri episod kedua buat masa ni Di Madinah. di Madinah. Kita akan kembali lagi di episod terakhir di mana kita akan rungkai sikit lah apakah yang Helda lalui selepas kepulangan beliau ke tanah air, Ke tanah air Singapura, tanah air Singapura. Dan juga kita nak juga tanyalah Helda dengan mulanya perjalanan penghijrahan ni, apakah langkah-langkah seterusnya yang akan beliau ambil lah. Jadi ada azam baru kan. Ada azam baru. Kita sebelum tu kita tadi dalam episod pertama kita lupa nak ucapkan ribuan terima kasih pada Helda. Sudi berkongsi cerita yang sangat dalam daripada lubuk hati beliau sendiri. Di mana kita harapkan dengan perkongsian ni seperti tadi kau cakap tadi Manap kita dapat dengarkan atau saksikan dengan hati yang terbuka. Mana yang baik kita terima insya-Allah, dan mana yang korang rasa kurang baik tak nak terima, tak kecil hati pun. Yang penting jangan buat kerja Allah masih nak selit Baiklah, episod hari ini dibawakan khas untuk anda oleh Tok One's Beverages. Untuk mendapatkan pencerahan tentang produk-produk yang mereka ada, flavor-flavor apa ke, ataupun nak order ke. Mata kucing Tak ada mata kucing, kau seorang minta boleh lungsuri laman IG mereka iaitu Tok1_beverage. Sedap to the moon. Sedap to the moon. Kita akan kembali di episod terakhir bersama-sama Helda. Selepas ini, sekian daripada kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be upon you.